Daus labur ke dalam Japan, India, China, Global dan juga emas melalui satu apps ni. Dan jom dah update sama ada kita untung ataupun rugi untuk penghujung bulan April 2026 ni. And then dah akan juga update tentang apakah news yang terkini yang berkait rapatlah dengan pelaburan-pelaburan kita ini, supaya kita stay up to date dan cakna lah tentang apa yang influence pelaburan kita ini sama ada naik ataupun turun. So guys, apps yang dah guna namanya ialah Versa. Dan kalau korang belum lagi daftar Versa, korang bertuah sebab Versa nak bagi RM10 reward kepada new user yang daftar Versa guna link Daus di bawah. And then waktu daftar, masukkan kod VDAUSDK, deposit minimum RM100 ke dalam mana-mana file yang korang suka dan korang akan terima RM10 reward tersebut dalam 30 hari. Dan guys, kalau korang belum lagi join grup Telegram dan juga grup WhatsApp Daus, korang boleh join sekarang dengan tekan saja link di bawah juga. So jom kita mulakan update Versa Daus, bermula dengan duit yang paling sikit and then kita akan pergi kepada amount yang paling banyak sekali. So pertama sekali kita ada PRS Growth Eye. So untuk PRS Growth Eye ni, untuk bulan pertama korang nampak dia mengalami peningkatan, tapi sayang sekali Daus tak membuat deposit lebih lah sebab kita tak boleh nak withdraw. Tapi okey lah, untung dah hampir RM20 daripada PRS Growth Eye ini. And then kita pergi ke portfolio yang seterusnya iaitu Versa Japan. So Daus untung RM20 dengan bermodalkan 400 di Versa Japan ini, yang mana Daus deposit sekitar RM100 lah setiap bulan. Dan kalau kita ikut 1 year return untuk Versa Japan ni adalah 19% guys. So bila kita scroll di bawah, kita akan nampak yang dia melabur ke dalam Mitsubishi, Toyota, Mitsui, Sony dan macam-macam lagi. So kalau korang yakin dengan company-company yang dibeli ini, barulah korang sesuai untuk gunakan Versa Japan ni. Cuma fee yang dikenakan adalah 1.86% setahun. Seterusnya kita ada Versa Global Eye. Yang ini Daus tak deposit apa-apa, tapi korang boleh nampak tak, sekarang Daus mengalami all time high profit untuk portfolio Versa Global Eye ini. Jadi sekarang Daus dah untung RM148 dengan bermodalkan RM600 saja. Dan buat masa sekarang Daus tak deposit apa-apa. Dan kalau korang lihat di sini, 1 year return dia adalah 14%, cuma YTD return negatif 8%. Dan dia syariah compliant, cuma fee yang dikenakan adalah 1.85% dan dia akan melabur ke dalam Nvidia, Microsoft, Google, TSMC, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, ASML dan juga AMD. So dia labur basically dalam company-company besar dan kita boleh nampaklah dia berat kepada company-company tech. So far setakat 3 portfolio ni, yang ini paling untung lah sekarang. And next kita ada Versa China Equity Tracker. Yang ini kita akan melabur dalam China punya stock, dan setelah labur RM1,050 Daus rugi RM120. Dan buat masa sekarang Daus deposit RM150 setiap bulan, tapi sekarang masih lagi rugi. Dan kalau kita tengok performance dia untuk 3 tahun lepas memang negatif, untuk YTD return pun negatif 10%. So Daus pun rugilah hasilnya. Dan fee yang dikenakan agak lebih murah, 0.53%. Dan korang akan labur ke dalam company-company seperti Alibaba, Tencent, Meituan, JD.com, BYD dan macam-macam lagi. So Daus sendiri pun tak pastilah macam mana kita boleh rugi ketika ekonomi China semakin padu. Now kita pergi ke Versa India. So India lawan China, siapa menang? India menang guys. So dengan bermodalkan RM1,050 yang sama, hasilnya dekat India ni Daus rugi RM104. Ada kurang sedikit lah rugi tu berbanding China tadi, tapi kedua-dua masih lagi rugi guys. So Daus deposit RM150 setiap bulan ke dalam Versa India, dan di Versa India ni kita akan labur ke dalam company-company inilah. So Daus pun tak berapa familiar sangat semua ni, tapi inilah list of company. Dan fee yang dikenakan adalah 1.84%, sedikit mahal berbanding Versa China tadi. Dan kita lihat dekat sini, memang dahsyatlah kejatuhan stok dialami oleh Versa India ni. And then kita ada portfolio Versa Growth. Versa Growth ini Daus mengalami untung sebanyak RM339. Yang ini Daus deposit consistently RM200 setiap bulan daripada tahun 2023. Dah 3 tahun guys kita DCA RM200 setiap bulan. So kalau korang follow macam sama macam Daus, inilah lebih kurang portfolio yang korang akan nampak untung RM300 lebih. So memang tidak banyak lah, memang tak perform sangat lah Versa Growth ini. Dan fee yang dikenakan adalah 1.54% dan dia labur 91% ke dalam equity. So dalam ni terdapatnya banyaklah S&P 500. So even kita dah labur dalam S&P 500 pun tidak naik dekat sini. Sedangkan S&P 500 yang betul tu sekarang sedang mengalami all time high. Tapi apabila kita cek balik betul-betul, tak sampai 0.5% dalam S&P 500, yang selebihnya berada dalam bentuk Asia, European, worldwide. So dekat sini dia lebih diversify. So apabila dia lebih diversify, return yang kita dapat itu pun akan kurang sebab tak sampai separuh pun portfolio kita berada dalam S&P 500. And then kita ada portfolio Versa Gold. So Versa Gold ni memang orang Malaysia minat kawan-kawan sebab ialah emas, dan dekat Versa Gold ni dah untung RM5,600. Jadi sebenarnya keuntungan ini sedikit jatuh sebab at one point dulu dah pernah untung sekitar RM7,000-8,000 pun pernah, tapi sekarang hanya profit RM5,600. So sekarang harga emas dah jatuh. So ini adalah normal
correction, dia tidak crash. Dan apabila sesuatu aset itu dah naik dengan banyak, dia akan turun tu pun dengan amount yang banyak jugalah. Jadi untuk Versago ini dah invest RM1,000 setiap bulan dan 1 year return dia adalah 35%. Ni yang apa dah cuba cakap lah, dia dah naik terlalu banyak. So correction tu kita kena expect. And then fee yang dikenakan 0.33% setahun dan 92% melabur ke dalam emas. Tapi banyak jugalah dalam bentuk duit cash, which is hampir 8%. So dah pun tak pastilah kenapa dia ada duit cash yang banyak macam ni kan dalam asset allocation kita. Jadi itu dia Versago. Now kita pergi ke Versa Cash Eye. So Versa Cash Eye ni lah duit dah paling banyak sekali sebab ini adalah duit tad dan juga sedikit duit emergency fund lah. So untuk Versa Cash Eye ni dah untung sebanyak RM5,000 dan ini adalah kumulatif. So kalau kita ikutkan 1 month punya performance, korang boleh nampak bila dah gerakkan tarik ini, jumlah fund return itu pun sentiasa bergerak jugalah mengikut hari. So bagi Daus, dekat Versa Cash Eye ni return dia hampir setiap hari kecuali hari Sabtu Ahad dan juga hari cuti public. So memang best lah sebab kita boleh nampak dia bergerakkan sikit-sikit. So jadi awal bulan total fund return yang terkumpul RM4,600, sekarang yang terkumpul adalah RM5,000. So dalam RM200-300 lebih lah duit yang kita dapat daripada Versa Cash Eye untuk bulan ni. Dan ini belum lagi ditambahkan dengan Versa Quest. So return yang kita dapat dekat Versa Cash tadi, kita boleh boostkan lagi dengan kita buatlah Versa Quest. So korang boleh tengok view reward yang ini dah punya booster sendiri. Korang boleh nampak untuk bulan April dah dapat 1.8% per annum booster, and then sekarang ada cash reward lah kalau kita buat mystery referral quest. And then ni untuk bulan-bulan sebelumnya dia dapat 1.3, 2.3, 2.3, 2.9. So bila kita tambahkan, kita boleh dapatlah return 5.5% setahun. Okey lah kan, daripada tak ada. Jadi guys, kalau korang nak daftar Versa, pastikan daftar Versa guna link Daus di bawah. Jadi sekarang jom Daus nak update apa yang terjadi dalam market baru-baru ini, terutamanya yang berkaitan lah dengan fund-fund yang Daus laburkan tadi dalam Versa. Dan bulan ini memang gila guys, ada market yang pecah all time high dan ada yang jatuh teruk. Semuanya disebabkan sekarang ada dua force yang tarik market ke arah bertentangan, iaitu AI versus oil. Jadi kita mulakan update tentang emas. Harga emas sekarang berlegara sekitar $4,500 per ounce. Ini adalah harga penurunan 3 hari berturut-turut tau. Sebab semalam Federal Reserve dah kekalkan kadar faedah pada 3.5 ke 3.75%. Dan ini memberikan signal yang kuat yang rates akan kekal tinggi lebih lama sebab inflasi pada peningkatan harga minyak masih lagi elevated. Dan ini mungkin mesyuarat terakhir Jerome Powell sebagai Chairman Federal Reserve. Kevin Walsh dijangka akan mengambil alihlah Federal Reserve ini bermula 15 Mei nanti. So apabila dolar naik, bond yield naik, gold yang tidak memberi apa-apa return ini menjadi semakin kurang menarik. Tapi walaupun tertekan untuk short term ni, JP Morgan dan juga Goldman Sachs masih lagi letak target di antara $4,000 kepada $6,300 untuk 1 ounce of emas. Central Bank masih lagi beli emas dan ini hanyalah correction, bukannya collapse. Tapi walaupun Fed hawkish, US market cerita benda yang lain. S&P 500 baru saja mencatatkan rekod tertinggi $7,173. Ianya dah naik lebih 100% sejak bull market bermula. So kenapa market boleh naik kalau Federal Reserve tak cut put interest rate? Dan jawapannya ada satu saja, which is AI. So company Intel baru saja keluarkan earnings mereka di mana mereka berjaya beat revenue daripada jangkaan sebanyak $1 billion. Business AI mereka dah naik 40%. Barrock cakap lah yang skeptism terhadap AI dah hilang. Orang dah percaya yang ini bukan lagi hype semata-mata, tapi ini adalah real revenue. Dan minggu ini akan ada 5 Magnificent 7 akan keluarkan report mereka. Amazon, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft. Kalau mereka berjaya deliver result kuartal yang bagus, maka rally market ini akan terus bersambung. Tapi kalau earnings report mereka disappointing menyedihkan, maka correction itu boleh datang dengan cepat. Dan China pula ada ceritanya yang tersendiri. GDP kuartal 1 telah pun beat expectation pada 5%. Industrial profit naik 15.8% year over year. Dan China ni kan, mereka ada satu kelebihan besar di mana mereka masih lagi boleh beli minyak murah daripada Russia. Jadi oil shock yang teruk untuk negara-negara lain, contohnya macam Malaysia, tapi tak teruk pun sebenarnya dekat China sana. CSI 300 dah naik 24% dalam masa setahun. Dan antara semua market yang ada kan dalam dunia ini, China lah mungkin yang paling insulated ataupun tak terkesan daripada krisis penutupan Selat Hormuz ini. Dan Jepun pula, mereka buat sejarah gila bulan ni di mana Nikkei telah pun pecah 60,000 buat pertama kali. Tech stock lah yang lead growth ini. So stock-stock chip ini rally sebab berlakunya demand terhadap AI di peringkat global. Tapi Bank of Japan dah naikkan forecast inflasi dan turunkan growth outlook sebab kesan perang terhadap kos tenaga. SoftBank pun dah jatuh 10% dalam masa satu hari. Dan Jepun sekarang literally menunjukkan pertarungan AI lawan minyak yang paling jelas sekali. Tech naik tapi kos tenaga pun naik. Cuma setakat ini
ini AI masih lagi menang. Dan bila kita tengok India kan, India ni dia paling terasa lah bab tekanan harga minyak naik ni. Brent sekarang $114 dan India pula mereka import 85% penggunaan minyak mereka. Rupiah pun dah lemah kepada paras 94. Jadi selagi Brent di atas $110, headwind tetap ada. Tapi domestic consumption pun masih lagi kuat di mana Sensex dah naik 600 mata semalam. FMCG dan juga auto dah pacu kenaikan kali ni. Correction bagi entry yang lebih reasonable bagi investor jangka panjang. Dan ada satu benda yang connect semua ni iaitu Selat Hormuz. Trafik kapal dah jatuh daripada 129 kapal sehari kepada 8 saja sehari. Iran mereka offer tau nak buka balik Selat Hormuz ni, tapi Trump tak nak. Trump tolak sebab adanya lagi isu nuklear yang masih lagi tak disettlekan. Jadi Goldman Sachs forecast yang harga minyak boleh cecah $120 per barrel kalaulah keadaan ini semakin berterusan. Dan UAE ataupun Dubai, Abu Dhabi itu semua mereka dah umum yang mereka dah keluar OPEC bermula 1 Mei ni. Jadi selagi Selat Hormuz tak resolve, minyak akan terus tentukan market mana yang naik dan market mana yang akan turun. So untuk portfolio Daus ada melaburlah dalam kedua-dua belah, side AI dan juga side minyak. Jadi itulah gunanya diversification, di mana kita tak boleh nak predict dengan tepatlah mana satu pihak yang akan menang. Tapi apa yang kita boleh buat, kita berada di kedua-dua belah pihak. So mana satu menang pun kita tak ada masalah. Jadi guys, apa-apa pun anda ingatkan, video ni bukanlah financial advice. So sebelum korang labur, pastikan korang kaji betul-betul dan invest mengikut risk appetite masing-masing. So kalau belum daftar besar, korang boleh daftar guna link Daus di bawah, masukkan kod VDAUS sedikit waktu korang daftar, and then deposit minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang korang sukalah dalam besar supaya boleh dapat RM10 reward dalam masa 30 hari bekerja. Jadi guys, itu saja daripada Daus. Kalau korang suka video ni, please tekan button like, dan kalau belum subscribe Daus, please subscribe sekarang dan komenlah pendapat korang tentang market sekarang ini, sama ada korang nak labur ataupun korang dah withdraw sebenarnya. Dan itu saja daripada Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.